Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin meninggal dunia pada usia 86 tahun. If you can manage these three things, manage your money, manage your manpower, manage your time, you will be successful. Dia adalah satu kehilangan besar pada negara. Di sebalik nama besar dan pencapaian luar biasa, Tun Daim Zainuddin dikenali sebagai seorang yang amat sederhana. Beliau tidak gemar menonjolkan diri, tidak mencari publicity dan sentiasa mengelak pujian. Bagi beliau, kerja yang baik tidak perlu dicanang, cukup jika hasilnya memberi manfaat kepada orang ramai. Dalam setiap urusan, Tun Daim memilih jalan senyap. Beliau hadir ke majlis masyarakat tanpa pengumuman, membantu tanpa mengira latar belakang dan menegur dengan cara yang halus tetapi berkesan. Ketegasannya dalam pentadbiran seimbang dengan kelembutan dalam pergaulan. Ini menjadikan beliau seorang pemimpin yang dihormati kerana budi dan kebijaksanaan. Bagi rakan-rakan lamanya, Tun Daim ialah pendengar yang penuh perhatian, seorang yang menimbang setiap perkara dengan hati-hati dan membuat keputusan berlandaskan akal fikiran, bukan emosi. Dalam kepimpinannya, beliau menegakkan nilai kejujuran, kesetiaan dan tanggungjawab serta menolak gaya hidup mewah yang berlebihan. Ini mencerminkan falsafah hidupnya bahawa pangkat dan harta hanyalah amanah daripada Sang Maha Kuasa. Hari ini, masyarakat mengenang Tun Daim kerana sifat rendah diri dan akhlak terpuji. Dalam dunia yang dikuasai keangkuhan dan kemegahan, beliau menjadi lambang seorang negarawan sejati yang membiarkan hasil kerja dan kebaikan berbicara dengan sendiri.